Macam ini pun boleh kerja kak? Dah, dia. Tengok. Good. Sekarang pukul 1. Dah sampai mana Pak? Lama. Mantap. Udah sampai. Sekarang kita nak pergi kencing. K-E-N-C-I-N-G, kencing. Jauh. A few moments later. So kita dah sampai dekat Iman Kati. So kita akan mulakan perjalanan. So saya bersama Biat, Opa, Owa. Okay, so seperti itulah. So hari ni guidernya adalah Biat. So stay tune. Kita akan dalam tak tinggi sangat, dalam 500 mgpm. Let's go. Jauh sangat lah ya. Tak jadi. Apa? Tak ada. Ya, apa? Senang. Huyo. Gila siapa? Tiga. Macam biasa. Yo. Cuba. Kita nak beli kawan kurang ya. Bah. Mana ni? Dah rakam kan? Dah. Mana nak mula dari kaki? Diam. Kaki kiri. Dari kiri. Cepat, jalan. Awim bawet. Boy, jangan cepat sangat bah. Oh, Pak. Ikut lagu. Ikut lagu. Ikut lagu pula. Yalah. Nyanyi ya. 1, 2, 3. Awim bawet. Ayah tak okey lah. Jom. Let's go. Alamak lah. Gini. Tak bangun lah. Tak nampak lah kan? Geling-geling. Kenapa tidak aku? Jauh gila.
kedai Kak Nap Cafe. Kita lepas ni lagi. Tak gila. Janganlah mencarut nanti sisa tu. Tengok. Wow. Sedap juga tom yum dia. Marem. Aku ada Maggi aku nak makan sekejap lagi. Nanti tak habis lagi kan? Agak habis. Apa yang masak ni? Apa yang masak? Sangat ni sedap. Habis. Cik, habis. Habis. Ya sudah. Apa? I don't know tu. Mak. Where are you from? I'm from my mother also. Where are you from? Korea. Aku nak makan tak? Wait, what? Dalam 12.50. So kita akan gerak dekat Kari Kepala Ikan Salim. Tunggu di checkpoint dalam 1:30. So kita akan pergi sana lah untuk sebelum bergerak ke gunung lain. Outfit check. Kaki dah sepit ke? Ni efek kena sidai dengan orang-orang Ampang ni. Dah macam kucing. Batuk masalah je dekat kepala. Aku tahu. Sial lah ni. Sekarang kita dah menunjukkan jam dalam pukul 1 pagi. Kita akan gerak ke dia punya checkpoint lah. So sekarang kita gerak ke checkpoint. Ambil dalam masa 6 minit lah checkpoint. So kita dah ready. Untuk naik ke puncak, tapi kita akan berhenti ada checkpoint pertama, checkpoint kedua dan ketiga. So kita akan bergerak ke checkpoint pertama dulu dan alhamdulillah semua dah selamat nak naik. So Tak selamat tak. okay, cameraman tak selamat. Minta maaf. Bro, okey tak okey? Mantap. Mana Wawang dan Alif? Okey? Okey. Okey. Eish. Oh. Aku. Lu okey, Mat? Muka licin glowing dia punya alignment dah lari sikit. So kita akan just layan je lah. So dapat awal apa dapat. So ada rezeki dapat, tak ada okay. So steady. Okay, so guys, kita pun dah baru je lepas checkpoint 3 dan alhamdulillah Pais masih boleh berjalan dan insyaAllah dia memang sampai habis ni. Relax je. Okay, so right gang, jam menandakan dah pukul 5.30, 5.35. So lagi sikit saja, lagi setengah jam. So no problem lah. Track pun dah clear dah ni, orang pun dah tak ada sangat. Jadi kita orang tetap teruskan perjalanan. So pray for us. Gula Caya. Okay, Assalamualaikum. So kita dah sampai belum sebenarnya. Ni sekarang dah jam menunjukkan pukul 5.50. Kita dah sampai tadi. So tadi Ihad dah sampai, Afan dah sampai. So ni Pak Ihad alhamdulillah sampai. Dia dengan penuh mengucap apa semua. Seperti saya cakap tadi, dia sebenarnya dia okey je, cuma dia kurang bersemangat macam tu. So penyemangat tak ada. Penyemangat dia tak ada. So jauh dikit. Banyak ramai. Mungkin
Okay, so kat sana tadi dia punya point untuk ambil gambar lah. Dia punya sandbox apa semua. So kita dah ambil gambar dah sana kat sana tadi. Dan kita tunggu sekarang untuk kita nak solat dulu subuh. Dan kita akan pergi layan view lah. Dan mana satu kiblatnya? Ui, pakai ikan punya. Pakai buang. Babi lagi plastik sampah. Teruk ni, ya Allah. Ternyata memang kaki karinya. Sembang karinya. Atas apa? Tak payah tunjuk aku lah. Tunjuk orang lain pula. Kau tengok apa? Aku motor. Minyak hitam. Hobi lah ni. Nak sambil badan. Jangan tunjuk. Jalan. Oh, borderline. Tadi tak line. So dia cerah borderline. Saya nak BERAK berak. Perasaan anda dah sampai kat atas ni? Rasa best. First time dapat tengok awang kapet. Tu, awang kapet. Alah bang. Shaking. Ini apa ni? Ini nak masuk. Jahatnya jelingan dia. Mengerikan. Tadi satu untuk pemula boleh je pergi sini. Tak asal. Macam beginner sangat. Beginner sangat. Ni pusing. Pusing. Ni. Untuk beginner, so okey je. Salah. Betul. Orang kata mesra pengguna. Pengguna. Game lagi. Ada lagi ke? Habis lagi sumpah lah. Awas ya. Oh, borderline tu. Tadi tak line. So dia cerah borderline. Terima kasih bye. Ingat highway je jam. Shape.